الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لله رب العالمين. Alhamdulillah, bertemu kita di 22 Syawal 1441 Hari Raya Mereka Masjid Taman Bukit Bendera. Bagi yang tiada tempat duduk saya diharapkan disediakan dibuka untuk anda semua. Cuma yang VIP itu saja. Terima kasih dan seluruh barisan AJK Masjid Tengku Amir Ibrahim mengadakan majlis rumah terbuka ataupun ada juga ketelanjuran kata dalam gurau ada senda tentu ada khilaf dan dosa. Selamat Hari Raya Aidilfitri, moga silaturahim diberkati. Depan gazebo DJ ni untuk roti canai saja. Untuk sate dan kambing kena ikut barisan. Ya, untuk makluman tetamu-tetamu semua ya. Di bahagian luar sana kita ada apam balik yang di sebelah ujung sekali. Dan ada mi sup utara, ada rendang, ada lemang di luar sana ya. Jadi ada juga kuih-muih dan dessert. Dan ada juga buah-buahan. Ada yang paling berat di luar sana ya, nasi minyak kari kambing saya dibahamkan. Jadi di bahagian luar, ada bahagian luar perkarangan masjid. Jadi di bahagian dalam perkarangan masjid kita sediakan roti canai ada. Di dalam perkarangan masjid. Kalau yang di luar sana tak dengar, saya dah kuat-kuat bagi tahu. Jadi boleh dapatkan di dalam perkarangan masjid dan di dalam pun kalau tak tahu apa yang ada di luar sana, ada apa balik urusi tak lain dan tidak bukan yang hormat Datuk Haji Nur Azmi bin Matludin, pengurusi masjid kita dan barisan-barisan AJK Setiausaha Naik Setiausaha Bendahari, siapa lagi AJK Melayu bila menyambut Hari Raya. Tandak dipakai, bengkun dililit, keris bersarung kayu.